Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, dalam video kali ini, kita berada dalam langkah yang terakhir lah untuk kita buat broadcast. Iaitu kita nak set up kita punya broadcast dulu. So, nak set up broadcast ni senang lah sebab kita dah settlekan dah. Kita dah upload database, kita dah setting dia punya flow dan kita dah pun buat dia punya message template. Dan message template kita tu dah approve kan. So apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita just create saja broadcast. Okay, bila template dah approve, make sure anda masuk ke dalam anda punya subflow custom broadcast ni. Make sure anda dah ni lah, connectkan lah, dah select dah benda ni, and then make sure anda publishkan dia. Semua dah connected, dah jahit dah semua, barulah pergi ke dalam kita punya broadcast tu dan kita boleh create broadcast, kemudian select je WhatsApp template workflow. Lepas itu kita boleh add condition dekat sini. Yang ni kita boleh bagi nama lah, nama untuk mudah kita nak tengok senarai kita nanti broadcast bila-bila apa semua. And then add condition. Let's say dalam dalam video upload database tu saya ada suruh anda masukkan tagging kan. So anda pilih tagging tersebut. Tagging mana yang anda nak gunakan lah. Contoh tagging promo Merdeka ni ke. Okay, and then save. So dia akan ada dia punya database dia tu 19 orang customer ke berapa ribu, tak kisahlah. Kemudian kita pergi kepada message to send kat sini, kita pilih broadcast, custom broadcast message. So yang ni lah. Lepas tu kita boleh pilih sama ada kita nak maximize 200 database, 200 lead, 200 nombor per minit. Maksimum lah, maksimum 200 nombor per minit. Kalau kita ada 1000, maksudnya dalam masa 5 minit dia dah settle. Okay, even though sebenarnya kita boleh send banyak, tapi kita buat safety untuk macam ni lah. And then when to send this message, kita boleh pilih lah sama ada kita nak buat sekarang ataupun schedule for later. Kita boleh pilih bila kita nak hantar kepada customer tersebut. Okay, so current workspace time adalah UTC plus 8 lah kat sini. Alright, and then bila kita dah schedule for later, and then kita boleh, contoh saya nak buat untuk esok, katakan save kat sini. So bila kita klik save tu nanti, by the time pukul 12 esok, dia akan hantarlah broadcast ini kepada customer. Okay, kalau kita klik pada send now tadi, dia akan terus hantar pada kita punya database tu. So ini saya tak klik send now, so saya boleh cancelkan balik lah maksudnya kat sini. Alright, so macam tu je. Sebab kita dah settlekan yang belakang tadi, so untuk broadcast senang saja untuk kita buat. Alright, so kalau ada apa-apa nak faham, boleh tanya dekat dalam grup, nanti saya akan reply kepada anda. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.